Salam sejahtera. Saya Bila Izzah binti Mak Baki. Dan saya Putri Dayana Imani binti Reza Asaf. Kami dari Kru TV PSS Research. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan program jualan hari susu subsidi kebangsaan. Hari ini juga berlangsung Hari Tanda Kasih bagi murid tahun 1 hingga tahun 5 serta jualan khas sempena Hari Susu Kebangsaan. Mari kita lihat suasana di lapangan di mana murid, guru dan ibu bapa turut memeriahkan program dengan pelbagai aktiviti dan jualan produk susu. Bangun pagi YBFF di tangan, semua perisai buatku rasa sungguh aman. Jadilah teman, jadilah kawan, sentiasa di hati pagiku menawan. Susu untuk rakyat, memang semua dapat. Rasa yang padat, buat semangat. YBHU, YBFF, 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 YBHU, YBFF, YBFF, YBFF. Bangun tiap pagi, susu Farm Fresh ku cari. Rasa segar sekali, tiada yang boleh tandingi. Sekali kau nikmati, confirm rasa nak lagi. Produk lokal berkualiti, memang perlu dihargai. Apakah pendapat Puan tentang program hari ini? Pendapat saya tentang program hari ini sangat baguslah untuk ibu bapa dapat membeli susu dengan harga subsidi termurah di pasaran lah. Dan juga kita dapat menyebarkan kebaikan kepada pelajar-pelajar tentang kebaikan susu. Dan juga dapat mengeratkan silaturahim lah di antara ibu bapa dan juga pendidik. Terima kasih. Sentiasa dalam hati, pilihan tiada ganti. Ku cari setiap hari demi kesihatan diri. Nutrisi untuk gigi, boleh senyum tiap hari. Dari malam sampai pagi, minum susu Farm Fresh lagi. Aku sungguh cinta, rasanya gembira. Susu untuk kita, luar biasa. YBHU, YBFF, YBFF, YBFF. Sekian saja dari kami. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jurnalis Cilik Suara Masa Depan. YBFF, YBFF, YBFF.